Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Pernah mendengar perkataan kilang tanaman? Tak pernah kan? Selalunya kita dengar kilang pembuatan yang banyak terdapat di bandar-bandar kan? Tetapi kali ini kita akan jumpa kilang tanaman di bandar. Jom saya kongsikan apakah ia kilang tanaman ini. Okey. Kilang tanaman adalah merujuk kepada sistem pertanian moden yang direka khas untuk menanam tanaman dalam persekitaran terkawal, itu sama ada dalam bangunan tertutup, kontena ataupun rumah hijau berteknologi tinggi. Selalunya, tanaman atau sayuran yang terpilih atau bernilai tinggi yang ditanam di dalam kilang tanaman ini seperti sayuran berdaun, iaitu salad yang pelbagai warna dan pelbagai rasa, kailan kerinting dan juga pelbagai sayuran yang lain seperti herba yang sesuai pada keadaan suhu rendah. Sebut tentang pertanian moden berteknologi tinggi ini, ia berkaitan dengan persekitaran terkawal di mana keperluan tanaman untuk hidup sihat dan memberikan hasil yang tinggi dan berkualiti dengan cukupnya cahaya, karbon dioksida, suhu dan kelembapan. So, kesemua empat faktor ini perlu dipantau pertumbuhannya dengan adanya sistem internet pelbagai benda iaitu ataupun IoT dan kecerdasan buatan ataupun AI. Sistem tanaman yang dijalankan dalam kilang tanaman ini adalah hidroponik ataupun tanaman tanpa tanah, di mana sistem tanaman ini disusun secara bertingkat-tingkat yang lebih dikenali sebagai sistem menegak ataupun vertical farming. So, rak ataupun struktur bertingkat ini akan memaksimumkan ruang secara vertikal mampu menghasilkan sayuran yang tinggi. Boleh juga kita sebut kat sini, kaedah ini menyediakan ruang yang sempit tetapi hasilnya yang tinggi. Dari tak tahu, sekarang dah tahu. Nak tengok kilang tanaman? Jom hadir ke PKPK 2025 ataupun boleh juga lawat kilang tanaman UPM sendiri yang terletak di Fakulti Pertanian. Jom.